Rasulullah seorang yang gigih dan tak pernah berputus asa. Ini dapat kita lihat dengan apa yang berlaku ketika di Mina pada tahun ke-11 kenabian. Nabi SAW berdakwah tak kira tempat, tak kira masa. Sehingga kan ketika di Mina pada musim haji, Nabi telah menyampaikan dakwah baginda SAW mengenalkan manusia kepada Islam. Dan ketika inilah Nabi bertemu dengan 6 orang pemuda daripada Yasrib yang kesemua mereka daripada Khazraj. Dan Nabi telah menyampaikan agama kepada mereka dan mereka bersegera menerima ajaran Nabi dan memeluk agama Islam. Daripada peristiwa inilah berlakunya peristiwa Bai'atul Aqabah yang pertama dan yang kemudian membawa kepada Bai'atul Aqabah yang kedua pada tahun berikutnya. Dan daripada peristiwa inilah ia menjadi pembuka kepada umat Islam. Juga baginda Nabi SAW berhijrah nanti ke kota Madinah Al-Munawwarah. Daripada peristiwa ini dapat kita pelajari tentang dakwah itu tidak ada penghujungnya. Walaupun kalau kita membaca dalam sirah-sirah baginda Nabi sebelumnya, Nabi SAW disakiti dengan teruk. Nabi dilempar batu ketika berdakwah di Taif. Nabi SAW diletakkan bangkai ataupun najis binatang ketika sedang salat di Masjidil Haram. Namun tidak pernah Nabi berhenti. Sebagai ingatan kepada kita, itu adalah sebaik-baik makhluk yang diciptakan Allah. Diuji dengan pelbagai ujian. Bahkan dalam hadis Nabi SAW menyebutkan asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Orang yang paling berat diuji adalah Nabi, kemudian orang yang mengikuti perjalanan Nabi. Sebagai ingatan kepada kita, apa yang kita diuji pada hari ini dalam dunia kita tidak seberapa nilaiannya dengan ujian yang dihadapi Nabi. Namun berkat kesabaran, maka kemanisan yang dirasai. Begitulah dengan kita, sabarlah kita dalam menghadapi ujian. Kita juga perlu bersabar dalam melaksanakan taat dan kita juga perlu bersabar dalam menjauhi maksiat. Orang-orang yang bersabar, mereka adalah orang yang sentiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.